Kasar. Alhamdulillah ada money-money. Orang je airport ni. Pagi hening di pantai bisikan bayu, angin laut bawa rasa rindu. Joran panjang ku genggam erat, menanti rezeki dari laut yang luas. Langkah kaki ke muara Tok Bali, air pasang jadi saksi. Umpan dilontar sejauh harapan, menanti getuan penuh debaran. Walau ombak datang menghempas, takkan goyah semangat keras. Panas hujan bukan alasan, terus berdiri kejar impian. Fix of casting takkan berhenti, memburu strike setiap hari. Walau ribut datang menguji, semangat kental tetap di hati. Di pesisir kita melangkah, dengan harapan yang tak lebah. Satu sentapan cukup bermakna, hadiah buat jiwa yang setia. Malam tiba angin pun berubah, bulan jadi teman yang indah. Bunyi loceng joran bergetar, adrenalin mula membakar. Kadang kosong, kadang berjaya, itulah lumrah dunia pancingan. Yang penting terus berusaha, tak mudah kalah dengan cabaran. Fix of casting takkan berhenti, memburu strike setiap hari. Wow. Selamat pagi. Ini kita berada di Pantai Bisikan Bayu, dekat dengan Awar Bosu. Bosu dekat sebelah atas ni. Ini kita main dekat-dekat ada tempat cilok tepung. Bermain dengan Apollo ini. Teknik Apollo Matan ni. Ini kita main 2 waten je lah. Ini kita pakai upel udah kopek, udah koyok. Beli kali 1.5 kilo. Ini air comel ini. Kita repeat cari glamour. Okey, apa-apa kita set up dulu apa yang patut. Okey, let's go. Okey. Ini ada orang muka ini. Lah tu. Memang kalau musim lama tu pokok yang muka memang rapat lah. Betul. Memang tak bagi peluang lah kalau pokok ngai ni. Allah. Buk memang rapat. Kita cakap tak apalah, katanya ada rezeki kita tak. Boleh kita boleh laut tak apa dah hari ni. Makan tengah hari. Hari ni kita bawa anak bini macam biasa. Tunggu tak lama lah kita target metai kata. Bahasa lagak kita lama sikit, bahasa tak lagak metah. Ini kata ngai santai-santai ni. Bismillah. Sebab mari ada member tu boleh glamour besar-besar jugalah. Dalam 3 jari tu jadi dah buat laut. Kita minggu lepas kita mari glamour halu-halu.
Apollo ni semua kita pakai mata saiz 10. Nak pakai mata saiz 8 tak ada nak beli lagi. Mata. Ni pun habis kerja macam hari lalu dengan makan. Ada tarikan tu. Ada manis-manis ke? Ini dua apa kita pakai Apollo lako ni. Malah pakai mata so ke apa biarlah. Habis awal kita balik awal. Kita tunggu. Belah-belah sana tu penuh. Belah sana. Ni pun kebetulan ada kosong sini. Kebetulan ada kosong pun ada remuk kat. Pelapur siap ada dekat tu pelapur. Ada kakak lu. Okey bergerak ni. Ada bagai ke? Saya muka pun lari dah. Semoga ada manis-manis lah. Saya kata budak-budak laut tengah hari tak apa tak. Tapi yang muka ni banyak dia boleh. Kasar-kasar lah kot. Kalau ada rezeki kita ada kasar. Alhamdulillah ada manis-manis. Ngutih-ngutih tapi tak dekat. Takut halu-halu. Saya ni. Gelama gigi. Jadilah. Duduk laut tu. Ada makan. Tengok kau air ni air jernih ni. Kalau nak ada rezeki kata konge masuk lah tu. Tengok kau air gini ada kali. InsyaAllah. Beberapa sana pun start ramai tu. Alik kita ni tak ada. Kosong. Kita sorang lah kau ni. Bismillah. Dekat dah. Ini kita main bawah panjang ni mikir-mikir takut-takut. Takut-takut gelama kasar tak masuk, rugi sajalah kalau balik. Kalau nak target pagi tu boleh. Tapi hari ni kita main santai-santai, main full kaki dengan tapak kaki je lah. Santai-santai ni. Ada makin tapi halu. Memang halu lah. Tak apalah, boleh buat bulat laut lah. Anggap kata ni rezeki kita dok.
Tapi kecil tak apalah kata. Anak ramai boleh makan. Dia siapa kuah apa ni? Udah beli pun tak banyak ni. Udah. Lepas ni kita sapa buka dalam pukul dekat pukul 9 kat ni. Baru ngai tak sapa pun setengah jam lagi. Mari gugu kita pun boleh setara-setara tu halu-halu juga. Dia pun ambil juga. Ya ikan makan selepas pada orang muka. Ni kita ngai ni gitulah. Bismillah. Ada. Tak nunggu lama kata. Ada rezeki ada. Oh tak ada. Terlucut. Tak ada rezeki. Jaga dulu, kendor banyak ni. Ada sana. Rasalah berat ni. Ada. Kek apa ni? Barang jackpot ni. Rezeki. Jaga ni boleh ni. Okey, balingnya seterusnya. Bismillah. Ikan start masuk tu. Alhamdulillah lah. Bolehlah awak laut. Kalau ada kongnya, comel juga kongnya. Letak makan letak tu. Capuk lah. Ada bagi. Lekat tak lekat lah. Ngutih. Ada tak ada. Tapak selain mai. Makan. Ini sahabat kita pun mari juga tak tahu dia dengan sebelah mana ini. Auni lama. Dekat dengan tempat ramai-ramai tak tahu lah. Okey. Kita tunggu dulu.
Kalah tu. Ada kau, ada kau. Oh, halu-halu. Halu sangat ni. Oh, ikan duri. Kita nunggu pula lah. Bismillah. Ada. Mula dekat. Halu-halu. Halu-halu. Ikan halu sangat ni ngotin. Kita tunggu. Ada. Kalau betul-betul gelama masuk banyak tak payah nunggu tak apa. Tunggu kara kata. Ingat kalau gelama kurang kak. Nunggu lah. Campur-campur dengan ada halu ke apa tak. Pasal dia lah kalau main gelama. Air macam ni air. Air nak kata pasal tak pasal tapi ada suruh kan. Comel kalau untuk main gelama ni. Bismillah. Campur-campur dekat. Ada. Halu.
ada. Tapi halus kan. Tak apalah. Halus sangat ni, halus sangat terlepas lah. Lama apa ni, lama bigat tu. Boleh kau makan kong Ada. Verde. Oh, letak tu. Rasa tu. Ada tu. Ikan start makan tu. Okey, kanan ni. Dia halus tu, tengok tu. Halus. Tak apalah, kita tunggu lah. Apa dekat ni? Ada bagai tapi halus. Seekor makan tak apalah. Tu pun makan juga tu. Ada lekat ke? Jadilah gelama gigi. Gelama batai saya panggil. Lekat. Moti saja ni. Halus. Ni masuk pukul 9.30 lah. Atau ada rezeki tak sikit-sikit tu boleh lah. Selama daripada 8.30 kat pemilik kot. Setengah je lah. Di tengah ni adalah rezeki. Jadilah boleh awak laut. Okey. Bismillah. Dekat. Macam berat ni. Ada bagai kau. Bagai halus. Halus sangat ni. Halus. Ikan halus sangat mutih.
Ikat tak galak. Ngutih mata pada senyap. Hai comel. Kita minggu depan kita tak turun dah. Lepas pasal kita start kerja pagi, susah sikit lah nak turun ngai. Jadi kita push lah video malam-malam ada untuk menghiburkan hati. Yang minta lah daripada sahabat YT ni siapa-siapa lah. Sebab kita ni boleh ngai kata cari ilmu. Lagu mana nak boleh kau jadi suatu benda tu. Ngai ni sekali lagi daripada kumpau nombor 1. Daripada masa ke masa ni ya, akan ada perubahan dia. Ngai tak lagi. Air kasar naik. Kalau ada salah silap tu minta lah sahabat YT tu tolong bagi tahu. Gapi kena ada perubahan kau kena buat. Tak apa kita terima daripada sahabat YT ni kongsi. Tak lekat halus. Gagal tapi tak lekat. Kita tunggu lah. Menyepi sahabat. Masuk ke 10 lebih ni. Upaya pun dengan ni tak banyak tu. Lepas kagak upaya habis tadi. Ada rezeki ada lah tu. Boleh buat lauk sikit banyak juga. Alhamdulillah dah, syukur lah. Ni kita tunggu lah, kita tunggu. Sebab upaya tak banyak dah ni. Asalnya ikan halus-halus ni. Ada makan tapi halus. Halus sangat. Nguti-nguti tapi tak lekat. Orang belah situ pun ramai jugalah lagi. Tapi dekat kita tadi pun tak ramai tu. Lari habis tu. Ujung-ujung sana start ramai. Jauh. Belah kita pun ada seorang ni. Duk main target nunggu ikan kasar tu. Kita tengok lagi lah kata jadi kan. Kita simpan lah. Ataupun kita pergi upaya mana ada. Kasih dekat. Kata air ombak kasar tak kasar. Macam comel lah kau supaya 5 tak silap. Kasih. Dekat. Kadang-kadang ni upaya habis pula ni. Tak apa. Habis upaya. Kita nak pakai soto lambat. Lambat makan sikit lah waktu jadi pakai udah koyok ni. Kita suka main udah koyok daripada soto. Setengah tu kalau betul-betul musik lama pakai soto pun jadi. Kalau nak lagi jimat tangguh udah berah. Udah berah ni udah main target ni. Main target udah galoh pakai itulah anak udah tu lah. Lagi jimat kalau nak main glamour. Belah Kelantan ni ramai orang jual udah berah. Tapi kat kita ni nak pergi cari ni fikir boleh masuk. Boleh masuk sebab kita habis kerja pagi pukul 8 tu. Pukul 8 ataupun 3.30. Pukul 8 lah. Pukul 8 baru nak tolak mari ngai. Patutnya ngai berapa je malam ni kerja pula. Dekat masa tu kat tahu dia kata nak cari udah berah ke apa. Sikaplah masanya. Kita tunggulah. Sekarang masuk pukul 10.30. Tak apa nak ngutih dah ni. Hasil pun boleh lah kata tu.
buat makan. Ni pun kita berhenti awal lah kata. Boleh lah kata nak kata boleh banyak tu, tak tahu juga tu, sebab tu dari bekas tu. Assalamualaikum. Dah masuk pukul 10.30 lah. Daripada pukul 9 sampai 10.30. Kita tengah lebih kurang dalam 10.30 lah. Lebih kurang gitu. Hari ni kita berhenti awal sikit lah. Pasal upel pun habis. Kakak habis. Mana kat ikan halus lah. Kata tengok suasana hari ni comel air. Memang air orang kata air nak target. Lama ko, ebek yo, kau ni. Memang jadi. Tapi nak mana rezeki kita boleh kat tu kat. Alhamdulillah. Hari ni kita boleh tak banyak lah kata boleh lawak bawa laut. Alhamdulillah lah. Jadilah dalam berapa ekor 24 ni, apa 10 ekor. Dengan segi lebih. Dia kata boleh lawak bawa ubak dak. Jadilah apa pun kita jumpa di 2 minggu hadapan pula insya-Allah. Lihat setiap seminggu sekali kita akan upload juga video. Kita post lah mana-mana ada video tu. Janji sahabat tu boleh tengok lah. Ada asyik ada, tak ada asyik kita orang panggil membangun, membelu, mengkumpau. Apa pun kita jumpa di next time video. Okay. Assalamualaikum daripada Fit Sarkastik. Jangan lupa follow. Assalamualaikum.